Hari ni menu adik bosu itik Kak Yo. Lagu mana tu? Ni, telur itik deh. Ya adik bosu Kak Yo. Ya tak tetah lagi. Ni Kak Yo. Tengok ni. Oh, gula pekat-pekat gini Kak Yo. Ken ketik telur itik Kak Yo ni. Gula lemuk telur itik. Oh, jadi molek ni. Nak tahu cara buat, kena tengok video sampai habis Kak Yo. Lepas tu kita nak masuk pucuk ni juga Kak Yo. Pucuk caum ni. Orang panggil gapo Kak Yo pucuk ni? Pucuk haring ke? Pucuk gapo? Cuba komen tengok deh. Kita duk panggil pucuk caum gitu je lah. Ni. Tu, mi hok katuk-katuk ni. Hok muda deh. Ni. Kita tengok belah lain tu. Ni ada lagi ni. Wah. Oh, tinggi-tinggi lah tu. Gemuk molek tu. Siapa kedok ni? Kena manyak sikit. Tu dia. Tu, comel-comel ni. Aduh. Duri Kak Yo. Oh. Ni. Nusa lagi. Tinggi sak tu. Tak apa, ambil kat genah lu. Ni Kak Yo, boleh belana juga deh. Tadi kita pula-pula lah. Lepas tu mai tengok behel dia masuk gapo ratik dalam kakah ni. Ni Kak Yo, lada kering, bawang putih, bawang merah. Lepas tu sebut lada pun kita nak masuk juga deh. Nak uya jadi cahaya merah molek deh. Tidak tugak kuning deh. Takut tak merah tak molek juga. Lada benar pun masuk juga Kak Yo. Lada hitam Kak Yo. Lepas tu masuk kunyit, kuah, serah deh. Lepas tu belacan Kak Yo. Tak payah li. Supaya dengan kakak Pak Pek tu. Tapi hok ni kita buat beg gula deh. Supaya keng pek tu lah. Mula-mula ni kita mari tumbuk serah dulu deh. Serah lagi. Serah ni pun kita hiris nipis-nipis lah. Dia tebal payah lumak pula. Masuk boleh 2 putung. Okey, ni pula. Ni Kak Yo, siapa ada masalah muka jawab, muka jagat pakai set dinas ni Kak Yo. Dia ada krim tengah hari, krim malam, lepas tu sabun dia. Lepas tu krim kunyit, lepas tu seram dia. Siapa ada masalah muka jawab, muka jagat kena pakai dinas Kak Yo. Boleh dah Kak Yo belana dah ni 2 putung padel lah dengan telur nete tu Kak Yo. Dia kakah banyak seluk pula dah deh. Ni, kuah Kak Yo. Boleh 4-5 hiris deh. Tu tua molek kuah pun. Berang lagi. Lepas tu ni kunyit turun juga. Lada hitam. Berang lagi. Buah bih. Turun garam sikit. Tu dia. Sikit je. Tadi kita nak masuk air cicak lagi. Tumbuh ni wilumak dulu. Menu ni masuk cicak Kak Yo. Lada turun selalu Kak Yo. Lupa saat ni. Tu bawang je kena turun belakang. Okey. Nak wisep taruh mana ikutlah hak tu deh. Suka makan pedas banyak, berbanyak. Lumak dah ni Kak Yo, turun sebut lada pula. Lagi. Tu dia. Nak boh boleh tak seboh tak apa Kak Yo. Kena demo tak boh kali, tapi kita nak uya di merah molek, boh tak apa sikit. Masuk kali dah ni gak, turun bawang selalu dah. Bawang putih, bawang merah. Selalu dah. Turun semua. Bawang merah boleh 10 ulah ke. Hak putih boleh 8 ulah ke. Kena ikutlah hak tu deh. Tengok di barang lah Kak Yo. Kalau barang banyak, kena boh banyak deh. Kalau barang sikit tu, boh sikit padai tak apa. Bawang lumak dah turun belacan Kak Yo. Sikit lah deh. Okey, masuk kali dah. Mari tumis. Kita nak tumis dengan sate. Kok api. Kocok sikit. Nama kaya tidur. Mudah ya menu ni Kak Yo. Tapi kadang-kadang tak ingat deh nak buat makan. Tu turun ge. Letak uya pecah minyak sikit kau turun kakah. Hari ni mudah-mudah deh. Nak uya cepat pakai sate kotak. Kotak mana ni? Botol ni, jebur ni. Tu. Sama taruh nanti sate pecah minyak Kak Yo, mari pula ni belah-belah. Ni. Kita pula lah. Kalau hak kerah-kerah ni kita ambil daun saja. Tu dia. Boleh ni lu. Biar pucuk-pucuk yo. Boleh nak banyak no deh. Bos semua ni pun boleh. Tadi kecuk je nampak sikit je. Pucuk caum. Siapa tahu cuba komen tengok deh.
Orang panggil pucuk gapo belah sana. Ni. Kalau hak tua tak patut ambil lah. Haru bleh-bleh Kak Yo. Ha. Galik yang nguat. Hai, ngatuk. Tu. Kucah lama-lama sekali tak apa. Pula semua ni. Ni Kak Yo ni. Cah minyak dah tu sikit-sikit tu. Turun kakak salu. Wah, nggih. Ha, tu dia. Oh, banyak kakak kita ni. Supaya nak buat gula beluk. Gula beluk kena pakai kakak banyak. Api slow sikit, hangit dah tu. Oh, bang sedap. Tumis biar masuk sekali dulu. Tu sate salu Kak Yo. Ha, ni menu ni tak sewi pecah minyak sangat li. Ya tak supaya keng pet, hak ni keng ketik deh. Tu, turun dia. Pada. Saat ni kita seluap api kau tumis tu. Ni. Pekat doh ni Kak Yo, tuang air sikit ni. Tret. Tu. Tu. Dah lemak doh muak pula. Okey, sikit lagi. Ha, tu. Lepas tu berasa lah deh. Ha, air kicap sikit. Tret. Gula. Aji sikit. Okey. Kacau. Mai katak telur Kak Yo. Hak ni boleh ni klik. Nak katak telur lain ni. Katak sute-sute dulu. Bisa. Telur itik ya molek. Kalau telur ayam ya dipecah ya tak selimut deh dengan telur putih ni. Tu, turun di salu. Wap. Ha, tu dia. Tuh. Wah, gih, ha, tu dia. Yang ni duk bersusung lah Kak Yo. Saat ni sini dah, lepas tu sini pula, tengah ni pula. Ha, tu dia. Okey, hari ni nak buat neute. Ha, dah ni pula. Lup, Allah, tujung hak ni. Tak ada dah nak turun dah dalam kuah. Ngap. Ha, tu. Kalau telur sut, yo payah pecah sikit Kak Yo. Kalau telur lama tu mudah pecah. Telur merah yo ni. Okey, ni. Wah. Tu. Mana lagi pak tak boh belah ni pula. Tu dia. Lepas tu yang kosek lagi Kak Yo. Uya masak dulu, uya set tu dulu deh. Ni. Kucah tepi-tepi ya. Kalau kita harus selalu ni gak ya tak ada nak kerah molek deh. Tak ada nak masak pecah habis. Api pun kena kohor gak kau ni. Tak uya duk masak situ dulu, mai hiri lada ni Kak Yo. Kita nak perut atas juga ni. Ha tu. Kui gari merah comel deh. Okey ni. Bersute pun belanan dah ni. Cedek tu 2 teh pada sute pada. Ni. Perut atas. Wah, okey. Lepas tu pucuk caom pun kita nak buh. Perut deh. Wah, ni. Oh, banyak dah ni. Buh tak habis ni. Ha. Nak buat halih lu. Sutuk molek. Bang sedap weh. Ha, ni. Tengok ni. Dia ada sute-sute gini. Tu. Ni tak masuk lagi tu. Duk deng lagi tu. Neting tu. Kena biar masak sikit lagi deh. Kena demo wi masak separuh ya Kak Yo. Oh. Demo nak makan hok yum dalam deh. Tak sewi telur merah masak sangat tu. Masak separuh. Ni. Ha tu tak masak lagi tu. Mari kita tengok rasa lagu mana. Bismillah. Bermolek dah. Masing, manis sikit. Okey dah. Sedap ni. Makan dengan nasi panas-panas ni belagu ni Kak Yo. Oh. Hari ni nak makan hot masak separuh yo. Katuk api Kak Yo. Ha ni, jadi mangkuk dah. Turun gi salu dah. Tu dia, berah ye. Tu bulak molek hot ni.
Duk toko deh. Tu. Ni. Lekat dengan telur putih tu. Oh, kon kak. Beragi. Oh, bau kakah, bau dengan daun ni. Oh, jadi molek. Masuk molek Kak Yo. Oh, ni boleh gini. Keng pet telur. Keng ketik telur itik Kak Yo. Buat mudah makin sedap. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo. Oh.